Dari Otaru Aquarium sis singgah di Otaru Music Box Museum. Music Box Museum di Otaru ni adalah kedai music box terbesar di Jepun. Katanya ada puluhan ribu music box dekat sini. And of course lah sis beli satu. On the way nak balik ke Sapporo tu tiba-tiba je snow turun dengan lebatnya. On the way ke next attraction tu sis perasan GPS ni kalau tempat cerah in light mode, tapi kalau tempat gelap dark mode. Almaklumlah kereta sis yang sekarang ni tak ada GPS. Sampai dah sis di Otaru Music Box Museum. Jom kita cari parking kejap. Sebelah museum tu ada Hello Kitty Cafe. Sampai-sampai je depan pintu museum, steam clock pun berbunyi. Clock ni actually hadiah dari Vancouver, Canada. Jam ni kan still powered by steam and akan berbunyi every 15 minutes dengan 5 melodi berbeza. Clock ni constructed by Mr. Raymond Sanders, a Canadian clockmaker. Hari tu kan ada seorang kawan sis pergi Canada and dia tunjuk kat sana pun ada juga steam clock macam ni. Jom kita masuk sebelum dia tamat working hours hari ni. Otaru Music Box atau nama Jepun dia dipanggil Otaru Orugorudo, dan Orugorudo adalah pinjaman dari Jerman bermaksud music box. Building ni dibina pada 1915 dan muzik ini established pada 1989. Dalam ni ada puluhan ribu music box dari yang kayu sampailah yang modern. Macam-macam lah ada jenis bentuk music box yang ada and harga pun tak murah sangat. Yang paling best kan korang boleh customize sendiri music box korang and semestinya tak murah langsung. Sis actually plan nak beli music box yang ada soundtrack Ghibli Studios tapi banyak habis. Macam-macam lagu yang ada sebenarnya. Even sister nampak ada lagu-lagu K-pop juga. Lagu English of course lah banyak kan. Sis nak beli music box sushi ni mulanya sebab murah tapi tak ada satu pun muzik yang sis minat. Actually bukan music box dia orang jual tapi ada juga accessories and alat muzik. Masanya museum pun nak tutup dah sebab dah nak malam tapi orang ramai gila. Kebetulan masanya sis nak pergi toilet. Tapi toilet sini kurang bersih lah and tak ada bidet sebab toilet je jenis lama. Sebelah museum ada Kitty Cafe tapi sis tak masuk. Sis terus balik je. Nak tahu tak lokasi Otaru Canal pun terdekat tak jauh dari museum ni tapi sis tak tahu masa tu. Dah naik kereta nak balik ni baru sedar tapi itulah tak cantik lah nak ambil gambar sebab dah gelap keadaan ni. Di pertengahan jalan tu, saya ajak abah berhenti R&R dia orang kejap sebab nak tengok dia orang ada jual apa. Sunyi sepi je R&R depa ni. Tak rasa kemeriahan balik raya macam kat Malaysia. Lagipun time ni snow lebat gila so kita orang agak sejuk and sebab tu stop sekejap tu. R&R dia ada kombini, toilet, smoking area, tempat dogi kencing sebab ada tiang kat situ. Tapi stesen minyak tak ada. Sis perasan banyak hari kan bila suhu dalam negatif 1 atau negatif 2 je snow mesti turun. Tapi masa negatif 8 hingga negatif 15 tak ada pun snow turun. Lama jugalah kita orang stop R&R ni sebab snow lebat sangat. Lagipun cuaca quite gelap. Lepas je snow stop, kita orang pun sambung balik perjalanan balik ke Sapporo. Gelap juga highway dia. Sebelum sampai rumah, sis singgah kejap 7-E nak beli roti dan ikan grill. Sambil tu nampak Sashi. Oh, diorang panggil as magazine lah. Sashi diorang ni mostly ada free gift yang agak branded macam makeup, wallet dan juga toys. Sebaik saja sampai rumah, snow pun turun lagi. Sis lupa nak tunjuk kawasan parking rumah sis masa hari first sampai sini. Inilah kawasan parking rumah sis. Actually agak besar and free lah untuk orang yang tinggal kat building ni. Gambar tak nampak sangat. Gambar tak nampak. Ni tengok macam siang. Ikan grill kat 7-E ni beli yang kering je sebab yang berkuah ada mirin. Sis beli mochi love ni and sedap juga perisa strawberry ice cream dia. Sis beli satu music box dengan harga 1,300 yen tak silap. Sis beli melodi bernama Happy Endo, Happy End dari Japanese boy band bernama Back Number. Sherry Manson called me yesterday and said they love what you do. And that I think calmed him and we got along. And from that point on I realized I call the first 2 weeks since then, every shoot I'm on, it's the plucking the horn from the paw section of the film. You've got to